Ramai orang nak simpan emas tapi tunggu duit banyak dulu. Hakikatnya, duit ekstra pun sudah cukup. Jangan lupa follow dan save video ni untuk rujukan akan datang. Emas tak perlu guna duit poket utama. Yang ubah keuangan bukan beli besar sekali, tapi tindakan kecil yang konsisten. Ramai tunggu bonus. Tunggu masa sesuai, bonus tak tentu, masa terus berlalu. Akhirnya, tiada simpanan bila kecemasan datang. Mulakan dengan duit ekstra, RM100 atau 200 pun dah cukup. Beli emas sikit-sikit, lama-lama jadi pelindung diri dan keluarga. Setiap hari tunggu, harga emas bergerak naik. Yang mula awal, mereka tenang. Yang tunggu, biasanya menyesal. Ingat, pesan mentor saya Tuan Haji Muhammad Zulkifli Syafi'i. Yang berjaya bukan yang paling pandai. Yang berjaya yang paling cepat bertindak. Okey, baik tuan-tuan yang mana berminat untuk simpan emas di Public Gold, boleh saja rujuk pin video saya akan bantu anda sebaik mungkin. Ingat, perkongsian santai tapi sampai jumpa anda di next video.